Sheila. Ya. Okey, malam ni Planet Sheila menjurikan salah satu pencipta lagu mereka yang akan menjadi salah satu juara nanti lah. Betul. So, pendapat Sheila pada malam pertama, minggu pertama, banyak lagi minggu 8, minggu Betul. Itulah, kadang-kadang itulah kita dapat menyaksikan ada antara mereka yang pernah memasuki pertandingan, tapi mereka kelihatan gugup sekali pada malam ni sebab ia merupakan, dia macam nampak macam kalah mati juga kan pada malam ni punya konsep kan. And dia bukan satu pertandingan yang senang lah pada saya. Dan saya pun kena jadi adil pada mereka juga untuk minggu pertama ni. Of course pemarkahan kami pun tak adalah kata orang terlalu macam teknikal sangat untuk minggu pertama ni. Tapi nak buat macam mana, adab pertandingan tetap juga ada yang tersingkir. Cuma apa yang saya harapkan, siapa yang stay ni, especially those yang mungkin ada lebih banyak fan base kat luar sana, apa juga input yang kami berikan pada malam ini, take it seriously, ambil secara positif dan serius supaya kita dapat lihat peningkatan ataupun improvement pada minggu yang seterusnya ni, supaya markah yang kami beri dan juga vote yang mereka terima seiring dengan yang sepatutnya lah. Jadi dia nampak macam seiring dan selayaknya macam tu. Pendapat Sheila sendiri, sebab ada dia beritahu malam ni ada yang bagus tapi tak keluar, mungkin tak tunjuk vokal dari segi sing solo. Sebenarnya tak ada bagi mereka bagus untuk menyanyi solo, tapi graduate mungkin tak ready dan sebagainya. Itulah sebab like I said, bila setiap pertandingan tu dia konsep dia berbeza-beza. Jadi apabila diberi cabaran untuk berduet ni, first cabaran dia adalah untuk familiar dengan lagu tu. Mungkin kadang-kadang bukan genre yang mereka suka, tapi kami sebagai penyanyi pun kadang-kadang kita diberikan lagu ataupun daripada klien yang bukan kegemaran kita, tapi sebab klien bayar, we have to sing the song. Benda tu adalah perkara normal untuk kira kerjaya kita sebagai seorang penyanyi. Jadi apabila mendapat peluang seperti ini dan disebabkan mungkin gugup, tak cukup praktis, dan saya kira itulah yang dua benda yang mungkin menghindari mereka daripada shine pada malam ni. Dan saya lihat memang gugup ramai, dan sebab itulah saya cakap tadi untuk diorang pergi exercise, sebab memang pertandingan memang kena fit. Memang dia macam orang ingat kan nyanyi ni nyanyi je, tak, dia apabila kita punya core kita, muscle core kita kuat, so bila kita nak ambil nota rendah, nota tinggi, dia jadi lepas je, dia tak rasa sakit dah dekat tekak kita ni. And itulah benda yang saya risaukan lah sebenarnya, khawatir dengan kita punya peserta lah sebenarnya. Orang yang top 5 tu memang deserve lah bagi Of course kami judges, sebenarnya penjurian kami berlima agak berbeza. So lepas kita dah tulis-tulis, tak ada je kita cakap bagi markah apa. Kita orang pun tak sempat tadi. Tulis, diorang ambil. Tulis, diorang ambil kan. So kita pun tak sempat nak tengok macam tulis apa tu kan. So bila macam tu, kita pun tak tahu siapa bagi markah tinggi, siapa bagi markah rendah. So untuk saya sendiri, ada yang saya bagi markah tinggi yang di top 5 tu. Ada yang saya bagi macam ni je. Tapi mungkin di mata komposer lain, dia tengok daripada sudut yang berbeza. Saya mungkin daripada sudut komposer, dan of course sebagai seorang yang dah biasa dalam tandingan, sebab saya suka benda yang menonjolkan endurance. Sebab tu saya cakap benda ni mental game. Kalau mental kita, contohlah kalau kita buat kesilapan atau pentas, macam mana kita nak overcome benda tu? Benda tu boleh dapat extra mark. Walaupun sebelum ni kan macam ada orang menjurikan apa salah, terus tolak markah. Tapi mungkin disebabkan oleh dia punya comeback tu begitu luar biasa, yang tolak tadi mungkin jadi tambah. So kita kena ambil dari sudut tu. Jangan overthink, pilih lagu yang betul. Ni next week ni dah ada orang pilih lagu sendiri kan. So saya harapkan mereka betul-betul kira macam diorang punya tema tu who am I am. So diorang kena betul-betul lah tunjukkan apa yang mereka nak tunjukkan. So di akhirnya nanti Sheila ini nak kompos lagu apa ke mereka? Galau ke,
Saya untuk saya sendiri sebenarnya saya suka lagu yang ada groove. Walaupun ballad tetap juga dia ada groove. Jadi saya dah mula memikirkan dah baru ada idea-idea macam CP-CP kan. Tengokkan pada ton-ton suara masing-masing, tengokkan pada apa yang mereka boleh persembahkan. Jadi saya macam adalah dapat inspirasi pada malam ni tu. So saya ada masa lagi beberapa minggu lagi. So mudah-mudahan kita dapatlah mencari seseorang yang boleh menyanyikan lagu saya, insyaAllah. Untuk malam ni saya lihat untuk malam ni perempuan lebih menyerlah. Kalau untuk malam ni masa saya hadir untuk audition, pada ketika tu saya merasakan lelaki lebih menyelah sebab diorang dapat nyanyi lagu yang diorang pilih kan. Tapi maybe work under pressure pada malam ni kalau kita tengok, perempuan mungkin lebih pegang game tu, lelaki mungkin lebih gugup. Jadi itu pentingnya confidence level tu kena setara, kena sama, kena nampak harmoni tu. Sebab dia walaupun lagu duet, kita tetap menjurikan secara individual tu yang susah tu. Okay, ni next.